Adalah period yang memang teruk. Assalamualaikum Puan Amira. Ini kita bersama dengan orang istimewa dan juga merupakan guru rupanya. Baru saya tahu. Alhamdulillah dengan cerita sekarang baru je lepas selama melahirkan. Berapa hari bulan dari tu baru je? 6 hari bulan 6. 6 hari bulan 6. Hari ni kita datang 16 hari bulan 6. So beliau sebenarnya dalam berpantang lagi 10 hari. Baru 10 hari berpantang. Terima kasih sangat sebab sudi terima kunjungan saya dan juga jemaah FPT di BPHB. Boleh sebab ramai tak tahu lagi apa kisah di sebalik perjalanan Puan Amira bersama FPT. Boleh tak share sikit kenapa apa masalah Puan Amira sebelum ni? Saya ada period yang memang teruk, tak teratur. Start daripada 2018 Oktober 2018 sampailah Mac 2019. Memang period tu non-stop, tak berhenti. Masa tu dah kahwin ke belum? Belum. Oh, belum kahwin. Anak dara lagi lah waktu tu. Macam tak fikir sangat kan. Pergi hospital pun doktor just bagi ubat stop darah tu. Dia pun ambil. Lepas tu dia stop lah kejap apa. Dia berbalik-balik. Dia berulang balik masalah tu. Sampailah saya kahwin tahun 2022 pun sama juga. Lepas tu sampailah kena refer ke hospital Serdang. 3 bulan sekali kena pergi hospital untuk check lah, doktor nak check apa semua. So dia bagi ubat sampai saya kena makan ubat Dupaston Dupaston pil sintetik hormon progesteron. Sebab dia kata kalau makan ni memang akan betulkan balik. Tak juga tak membantu. Memang tak membantu lah. Lepas tu kan cikgu-cikgu kat sekolah kan, so dia suggest lah, dia kata ada satu susu ni tau, dia kata susu FPT kata. Lepas tu saya tahu susu FPT tu bukan untuk pregnant. Sebenarnya saya masalah period. Tapi dia betul lah, dia untuk betulkan period juga, dia cakap kan. Lepas tu macam okey lah, boleh lah try. Sebab so saya start lah tengok doktor punya IG. Doktor kata macam kita ikhtiar nak betulkan balik. Saya nak cari tarikh subuh, waktu subuh tu susah kan. Sebab bila kita ada masalah period nak cari waktu subuh tu susah.